Assalamualaikum. Welcome back to my channel Atif. Nama saya di sini nak main tutur sahur lagi. Dan kali ni saya bertemu dengan kawan baik saya iaitu Hafiz Noob. Hello. Okay, diam. Okay, jom. So game ni sebenarnya dah lama lah. Kita belum main lagi yang apa ni? Yang dadu didung. Ni apa? Game monyet. Itulah anomali statue tahu. Dia ni DJ tahu. Dah okey dah. Sebelum lanjut seperti biasa, dua jadul temu like dan subscribe. Okey dah, jom. Okey. Okay guys. Jap, Hafi. Ada tempat rahsia ke dekat sini? Ada. Kita boleh tekan button ni Atif. Okay. Ya. Mana tempat ni? Kita kena nyorok dalam shelter untuk makan sahur dululah. Sedap je sahur. Atif suka tak makan sahur? Jap, ni butang apa? Betul. Jangan pegang. Tekan butang tempat apa ni? Kenapa ada mak? Kenapa ada tutup mokel? Yo, kita boleh tutup sahur. Serius lah, kita boleh jadi. Yap, ni tekan. Hutang nak balik. Okey. Okay, jom kita kalau tutup. Kami nak lawan semua orang ni. Tutup sahur. Seramnya. Atif, sekarang kita jadi tutup sahur. Jap, Hafiz. Macam ada tempat sini. Hafiz ada secret di sini. Kata portal to moon lah. Betul lah tu. Ni tengok zip. Ada anomali zip. Anomali zip. Anomali apa tu? Anomali apa dia? Anomali ni. Apa jadi kalau sahur dekat dalam bulan? Ni kalau kita tak pergi kat shelter tu kan, tempat tu kan, kita akan kena makan dengan tutur sahur askar. Tutur sahur askar? Tak jadi, cubalah. Tak apa, sahabat saya tutur sahur, saya rasa saya boleh kalahkan tutur sahur yang lain. Ya ke ni? Boleh ke? Ya ke? Boleh ke? Mana dia? Atif kata tak boleh. Kalau Atif saya nak lawan tutur sahur yang sebenar. Jadi sekarang Atif dah pergi ke bulan. Ni lah update barunya. Anomali zip. Cantik juga. Saya tak pernah dengar anomali zip. Saya tak pernah dengar ni. Ni. Apa tu? Okey. Biar saya ceritakan. Cakap anomali zip ni. Okey, jom. Okey, ini adalah videonya. Okey, jom kita tengok ceritanya bagaimana. Okay. Tiba-tiba zip tung bingung roketnya hancur. Tiba-tiba zip datang untuk menolong Tung. Apa yang terjadi? Kenapa roketmu terbakar? Dengan pengalaman sebagai damkar, zip menolong Tung untuk memadamkan api. Setelah padam, Tung terharu telah diselamatkan oleh zip. Jadi diorang ni baik ke? Diorang ni berkawan. Tung bingung. Tengok pasal lawan. Begitulah ceritanya. Katanya kalau orang yang dipanggil sahur Masa tu tutur sahur ni nak balik ke planet dia. Tapi dia kecelakaan. Dia terjatuh kat planet zip ni dah. Okey guys, dah habis masa sahur. Okey, ni roket ni. Sahur. Okay, jom. Sahur. Okey, nampak ni tak ada sini pun tak boleh naik. Macam mana nak naik? Macam mana nak naik ni? Tak boleh. Dah kita main yang biasa je lah. Tak boleh lah. Suara apa tu? Saya pun tak tahu tu suara siapa. Saya? Ada ikannya. Seramnya. Sahur dah tak ada. Jom kita pergi. Okay, jom. Tunggu. Okay, yes. Okay, kita dah jauh dah ni. No, saya terjatuh. Tidak. Okay, jom. Nanti Hafiz tak kisahlah pasal tutur sahur ni. Hafiz nak gerak je tanpa kisah. Hafiz tak nak Okay, sekarang kita tunggu je. Hafiz tak. Okay, ni akan mula.
Tahu takut. Menakutkanlah si Tung Tung tu. Hati-hati itu ayah dia. Oh, hai ayah Tung Tung. Ayah Tung-Tung ni dia akan pukul kita kalau kita tak solat subuh. Lepas tu kalau kita share ke teman kalian, langsung tidur kalau dan tidak solat subuh. Kalau Uish. kita tak solat subuh, ayah Tung-Tung akan datanglah. Tung-Tung subuh nama dia. Tung-Tung subuh. Oh, lama terkejut. Tung subur. Atif kenal tak siapa tu Tung subur? Tahu ayah tu Tung-Tung. Macam tu. Ya Tung sahur. Okey, ni dah biasalah. Tompeng ini ada topeng pelik-pelik. Saya rasa saya akan mati tadi. Ni Tung sahur. Ini Tung subuh. Dan ini Tung mokel. Macam tu. Apa tu Tung mokel tu buat apa? Kalau kita mokel lah. Kalau kita mokel siang-siang. Macam tu. No, saya terjatuh lagi sekali. Tidak. Hati. Atif, boleh ke saya percaya awak? Muka awak tu sebahaya je. Oh, Ya, tapi baju awak cantik je baju awak tu. Cantik je baju awak. Biasa lah. Saya pernah main Rubik kot. Wow, cantik je baju awak. Siapa kat belakang baju awak tu yang cantik sangat tu? Oh, ya, handsome ni orang kat belakang Oh, baju awak tu. ini nama dia. Ni adalah Maru Gaming. Baru gaming. Okay, jom kita pergi Atif. Saya tak tahu pula baru handsome macam tu. Alamak, terjatuh pula. Alamak. Oh, Atif. Tidak. Macam AI, macam Atif. Cung subuh. Subuh. Saya akan skip sekejap. Tunggu Alamak okey. guys, adakah saya akan mati geng? Tung okey. Madi sangat comel. Okay. 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 I got black. Okay geng, nampaknya dah lama dah ni. Weh, dah berapa jam dah? Sekarang dah 7 jam saya rekod ni. Anomali tung dalam bilik ni. Itu tung mokel nama dia. Itu tung Nampak ada mokel. tung mokel kat sini ya? Oh, Memang bahagia. tu rumah dia. Tu rumah mak dia memang dia. Alah, berapa kali dah jatuh ni. Okey, jom. Weh, dah berapa kali dah jatuh ni. Tung salilah Atif. Okeylah guys, nampaknya sampai di sini sajalah video kali ni. Itulah. Tung sahur terlalu kuat untuk kita orang. Ah. Tidak. Nak lawan pun susah. Mesti Tapi kalau korang nak sambung lagi, jumpa di drama puasa tahun depan. Bye bye. Rahim. Ciao. Bye bye.